Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberi kesempatan melangkah ke tahun 2026 dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada seluruh warga kampus di atas komitmen, dedikasi dan kerjasama yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025. Tahun 2025 telah menyaksikan pelbagai pencapaian dan juga cabaran. Namun, dengan semangat kebersamaan, profesionalisme yang tinggi, kampus kesihatan USM terus berupaya melaksanakan tanggungjawab dalam bidang akademik, perkhidmatan kesihatan, pendidikan serta khidmat kepada masyarakat. Melangkah ke tahun 2026, kita perlu terus bergerak ke hadapan dengan visi yang jelas dan fokus yang strategik. Keutamaan kita adalah untuk memperkukuh kualiti perkhidmatan kesihatan dan pendidikan, memanfaatkan teknologi dan memperkasa kolaborasi sama ada di peringkat dalaman maupun bersama rakan strategik luar. Aspek pembangunan modal insan akan terus diberi perhatian. Budaya kerja berpasukan, integriti dan kesejahteraan warga kampus perlu sentiasa dipelihara agar persekitaran kerja yang harmoni dan produktif dapat diwujudkan. Kampus Kesihatan USM juga kekal komited terhadap agenda kelestarian dan tanggungjawab sosial selari dengan aspirasi universiti dan keperluan masyarakat. Kita bukan sahaja melahirkan graduan dan berkhidmat dalam sektor pendidikan, tapi turut bawa impak positif kepada komuniti dan alam sekitar. Akhir kata, saya menyeru seluruh warga kampus kesihatan USM agar melangkah ke tahun 2026 dengan semangat baru, minda terbuka dan tekad yang kukuh. Marilah kita terus berganding bahu sebagai satu pasukan demi mencapai kecemerlangan yang berterusan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.